Cuti sekolah tak tahu nak buat apa? Jangan bazirkan masa macam tu je. Ni cadangan beberapa benda yang boleh kau isi sepanjang cuti ni. Pertama, ambil peluang belajar skill baru yang sebelum ni tak sempat. Contohnya, masuk dapur, belajar masak menu ringkas atau cuba tanam pokok kat rumah. Nampak simple tapi sebenarnya sangat berguna untuk hidup kau nanti. Kedua, fokus pada hobi yang buat kau rasa hidup, sama ada melukis, menulis, main sukan atau apa saja yang kau minat. Ketiga, buat perkara yang asyik tertangguh masa hari sekolah, macam habiskan buku yang dah lama kau simpan. Kalau kau nak rasa cuti kau lebih bermakna, boleh juga join aktiviti sukarelawan atau kelas tambahan ikut minat. Dan yang paling penting, jangan lupa keluarga. Ringankan kerja rumah, luangkan masa dengan mak ayah dan adik-beradik. Bila sekolah buka nanti, kau akan sedar cuti ni bukan sekadar rehat, tapi masa yang kau guna dengan betul.